Kerajaan memberi jaminan aspek keselamatan jemaah haji Malaysia kekal menjadi keutamaan utama meskipun wujud kebimbangan susulan perkembangan konflik di Asia Barat ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sentiasa menerima maklumat terkini daripada Kerajaan Arab Saudi dan setakat ini pelaksanaan ibadah haji bagi musim 1447 Hijrah 2026 Masihi berjalan seperti dirancang. Dr. Zulkifli Hassan menegaskan keutamaan kerajaan adalah memastikan keselamatan dan kebajikan jemaah sentiasa terpelihara dengan pelbagai mekanisme pemantauan serta penyaluran maklumat dilaksanakan dari semasa ke semasa. Dan semua negara juga sedang melakukan persiapan. Ini bermakna bukan hanya Malaysia tetapi semua. Kepada seluruh rakyat Malaysia, sila ikuti untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada pihak berautoriti. Beliau juga berkata, kerajaan yakin dengan keupayaan dan pengalaman jentera tabung haji dalam mengurus operasi haji dan mampu memastikan kebajikan 31,600 jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara walaupun berdepan cabaran tidak dijangka. Dr. Zulkifli Hassan menyatakan perkara ini kepada pemberita selepas Majlis Pelepasan Pasukan Awal Petugas Haji pada Sabtu. Seramai 248 petugas haji berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat mulai Sabtu bagi melaksanakan persiapan operasi haji musim 1447 Hijrah ini. Majlis Pelepasan Petugas Haji itu turut dihadiri Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Mustaqim Muhammad serta pengerusinya Tan Sri Abdul Rashid Hussein. Turut akan berlepas secara berfasa adalah 13 petugas media daripada pelbagai agensi termasuk wakil bernama yang akan membuat liputan sepanjang musim haji tahun ini. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia dijadualkan berlepas ke Tanah Suci pada 18 April ini manakala penerbangan terakhir adalah pada 20 Mei. Hari wukuf yang merupakan kemuncak ibadah haji dijangka jatuh pada 26 Mei depan.